Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Next madrasah dekat mana? Kita ada dekat Madrasah Al-Matakos. Dekat Kulai, Johor guys. Alhamdulillah, pelajar-pelajar di sini tak ramai. Lebih kurang dalam 22 orang saja. So, kita akan masakkan asam pedas 4 bulan menggunakan paste asam pedas 4 bulan. Dan kita akan masak hari ini ikan selapapan. Siapa yang tahu ikan selapapan? Cuba komen kat bawah. Okey, baik guys. Jom kita start. Kita jamu anak-anak ni makan. Jom, let's go. Ni awak tahu tak ni apa ni? Awak semua yang lelaki kena tahu ni. Ni apa ni? Bunga kantan. Bunga kantan? Betul? Okey, betul lah bunga kantan. Oh, awak semua chef rupanya. Mula-mula sekali kita apa? Kita potong lah dulu kan bunga kantan ni. Ni apa ni? Ha? Daun kesum. Orang lelaki kena pandai masak. Awak nak kahwin macam mana kalau awak tak pandai masak? Ha, awak gelak-gelak pula dah. Awak nak kahwin tak? Dah kahwin, kena pandai masak. Kalau tak masak macam mana? Kalau bini nak mengandung ke bersalin ke apa ke? Ha, siapa nak kena masak? Dalam masak ni benda yang paling penting sekali bagi ustaz apa dia? Ha, minyak. Kebersihan. Boleh? Benda-benda yang berkaitan dengan sampah semua benda. Yang dah kita tak perlu. Kita kena buat apa? Kita kena kemas lah. Kena kemas. Ada ni, kain lap. Tengok ni, ada air-air ni. Tak nak tengok ni, air-air semua ni. Okey, hari ni kita menggunakan ikan selapapan. Siapa yang kenal ikan ni? Cuba komen kat bawah. Okey, kita ada buat promotion. Siapa-siapa yang nak, boleh tekan beg kuning. Beli satu RM15. Beli dua percuma satu. Beli tiga percuma dua. Okey, boleh tekan beg kuning sekarang. Asam pedas paling sedap dekat dunia ni. InsyaAllah. Siapa bagi sedap? Allah. Okey, apa doa? Ni kacau makanan. Apa? Laisalaha min dunillahi kashifa. Ikut arah tawaf. Okey. Bila dah gelegak, kita masukkan air. Bismillah. Ni pelajar-pelajar ni dia tak nak cair dia nak pekat. Kat sini ada tak buli-buli? Ada tak buli? Betul. Ke Rifat engkau Rifat? Jangan buli-buli hidup kasih sayang boleh? Kasih sayang. Tengok adik yang kecil nampak macam adik kita. Kan? Awak tengok yang besar nampak macam abang kita. Hidup kasih sayang. Boleh? Sebut bismillah 1 2 3. Bismillah. Dah berada? Dah berada? Okey. So guys, kita nak panggil satu orang yang paling power lah. Yang paling power sekali. Makcik-makcik ni suka dengar surah Al-A'la. Dia orang suka dengar baca surah Al-A'la. Senang je kan? A'la kan? Tak apa. Engkau biar betul. Tak apa, engkau balik je lah. Bagus. Tak apa, A'la. Mari sini. Okey, sini. Okey, baik. Nama dia Ahmad Rifat. Nama dia Ahmad Rifat. Dia nak baca surah Al-A'la. Boleh? Okey, baik insya-Allah. Okey, saya baca dulu, awak sambung. Boleh? Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sanukiruka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Saya minta semua sekali yang menonton video ni, tolong doakan adik-adik semua ni menjadi hafiz Al-Quran satu hari nanti. Amin.
Dan juga yang paling penting sekali, jangan jadi hafiz saja, tetapi menjadi da'i Allah yang akan pergi seluruh dunia sebarkan agama seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan dan maksud Allah hantar kita semua sebagai orang Islam untuk bertebaran di seluruh dunia sampaikan agama ni. Boleh insya-Allah? La ilaha illallah. Okey, baik guys. Di samping tu saya nak mengajak kepada semua sekali affiliate-affiliate yang ada dekat TikTok ni, saya nak ajak korang semua untuk jadi affiliate Asam Pedas 4 bulan ni sebab kita bagi komisen yang sangat tinggi, 25% geng daripada harga jualan. Mantap, terbaik. Kita dah selesai, insya-Allah akan masak lebih kurang dalam masa 4 minit lagi. Dia tak boleh lama. Ikan selapapan ni sekejap je sebab dia cepat lembut. Jadi ikan selapapan, ikan sagai, ikan ebek, ikan jemuduk, merah, kaci, ini antara ikan-ikan yang sedap untuk dimasak menggunakan paste asam pedas 4 bulan. Nak guna ayam pun boleh, nak guna daging pun boleh, apa binatang pun boleh. Yang penting halal. Halal untuk dimakan. Okey, jadi tuan-tuan puan semua, cukup setakat ni. InsyaAllah cuba komen dekat bawah madrasah mana lagi yang nak saya datang masakkan untuk anak-anak madrasah. Ramai yang nak sponsor. Okey, jadi boleh komen kat bawah. Jangan lupa follow, like, comment, share. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.